Davos baru-baru ni kan. Dah tak bincang pun SDG lah, ESG, kelestarian, apa nasib masa depan dunia apa semua ni dah hilang dah. Perbincangan tu dah tak wujud. Maknanya selama ni seolah-olah itu satu nilai yang membentuk macam-macam plan blueprint lain ni. Pembangunan ditentukan oleh nilai SDG. kesinambungan, kelestarian, memikirkan masa depan, tanggungjawab alam sebagainya ni rupa-rupanya dan akhirnya orang kata dari satu sudut berterima kasih kepada Trump, menunjukkan sebenarnya ginilah pun wajah sebenar itu, wajah sebenar peradaban barat tu tanpa nilai pun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat pagi. Syamil dan Said. Hari ni Firdaus tak ada. Doakan kesihatan. Doakan kesihatan. Kurang sihat. Jadi lama kita pun tidak berjumpa dan bertemu ataupun berbincang lah untuk update isu-isu semasa ataupun melihat perkembangan-perkembangan yang begitu pantas di atas di peringkat antarabangsa, serantau dan juga dalam konteks negara kita lah. Melibatkan keselamatan, perdagangan, geopolitik dan sebagainya lah. Cuma kita dalam kita punya forum ni atau perbincangan ni kita lebih melihat kepada aspek pemikiran. Kita boleh tengok dalam kerangka perubahan yang besar berlaku atas dunia ni dari sudut orang siapa paling penting sekali lah bagi anak, maksudnya ialah asas kepada binaan peradaban tu sendiri. Maknanya dari segi ataupun pegangan ataupun asas pembangunan peradaban yang dipelopori oleh satu era dalam dunia ni, dalam pembentukan nizam ataupun new world order. Jadi semua orang boleh katakan bercakap, mula membincangkan soal nilai nilai ataupun kecelaruan nilai, kelihatan kemerosotan ataupun kebankruptan ideologi dan keruntuhan nilai yang bukan sahaja berlaku dalam peringkat individu, akhlak dan masyarakat komuniti yang kecil, tapi dalam nizam sistem antarabangsa keseluruhannya menampakkan persoalan ataupun menzahirkan satu persoalan besar tentang pegangan nilai yang menjadi trust kepada peradaban dunia. Jadi kita boleh tengoklah, maksudnya kalau kita letak tajuk sebagaimana yang selalu kita sebut sebelum ni, kita berada pada fasa peralihan. Jadi pihak-pihak yang terlibat harus faham bagaimana dia involve, dia terlibat dalam membentuk perubahan tersebut. Sebab kalau kita tak faham ataupun tak sedar tentang hakikat dunia sedang berubah, lalu kita tidak memberi peranan ataupun memberi sumbangan yang yang sebenar ataupun yang sepatutnya untuk merubah ke arah apa yang sepatutnya kita lakukan. Kita kehendaki, kita nak lagu mana masa depan kita. Jadi tangan kita tak faham apa perubahan yang sedang berlaku dan macam mana kita harus memainkan peranan menyumbang ke arah perubahan tersebut. Jadi nak tak nak perubahan akan tetap berlaku. Jadi ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi keruntuhan itu sedang betul-betul kita nampak runtuh. Mana krisis Amerika Eropah umpamanya, perbalahan ataupun
perdebatan dalam konteks Amerika dengan negara-negara Eropah dan juga pihak-pihak timur ni, BRIC dan sebagainya. Maknanya boleh kita lihat dari sudut kemerosotan ataupun kemusnahan dari sudut pegangan dan nilai jagak yang diperjuangkan selama ini. Bahkan kita tengok kalau dalam konteks negara kita pun, pejuang-pejuang yang dulunya tu seolah-olah mengangkat mengangkat menjunjung barat taghrib dan pembaratan ni pun seakan-akan hilang bapa, hilang ibu, hilang rujukan. Nak bawa ke mana ni? Yang kita berjuang dulu ni dah tak relevan lah. Tapi masalah kita kat sini ialah sejauh mana kita faham perubahan ni dan peka tentang perubahan ni, dan kita bergerak ke arah menyumbang kepada perubahan yang kita kehendaki. Jadi ini mungkin kalau kita cakap mentolak dari titik tolak gerakan Islam lah, kita cakap itu. Mungkin boleh kita katakan maknanya keperluan untuk lebih lagi memahami situasi ini tu sangat penting. Adakah soalannya juga kalau kita faham pula, adakah kita ada aset, ada kemampuan, ada sumber, ada kekuatan untuk menyumbang kepada perubahan. Itu pun satu persoalan, satu yang kita kena soalkan, timbulkan tentang kesediaan kita tu. Macam saya tertarik Ustaz sebut pasal keruntuhan nilai tu kan. Ada setengah orang pula sebut mungkin daripada awal sendiri sebenarnya benda tu ialah tidak ada nilai pun, tidak ada sebarang nilai pun yang disubscribe, yang melainkan hanya digunakan sebagai slogan ataupun lip service lah, retorik yang digunakan untuk pergi ke orang lain lah, untuk marketing dan sebagainya lah kan. Sebenarnya tidak pernah ada shared value pun, sebab asas kepada pemikiran peradaban barat itu sendiri memustahilkan wujudnya nilai. Maknanya ontologically pun benda tu tak boleh nak keluar daripada situ nilai yang stabil. Satulah, kalau ada pun nilai dia tak stabil, dia kejap macam ni, macam maksud adil tu kejap macam ni, kejap macam ni sebagainya kan. Maksudnya seolah-olah selama ini kita tertipu dengan solekan-solekan, kemudian bila berlakunya pembukaran-pembukaran, maka sebenarnya itu adalah satu macam mungkin awal-awal tu husnuzonnya double standard, dia kata ada dua nilai. Maknanya dia mengakui ada nilai, tapi dia kata nilai tu tak dipakai kepada negara dunia ketiga, negara Islam tak dijunjung nilai tu, tapi sesama mereka pakai pula nilai tu. Tapi macam Ustaz sebut awal tadi tu, bila sekarang ni pertengkaran, wallahu alam drama ataupun tidak, tapi seolah-olah menunjukkan sesama barat itu sendiri pun tidak pernah subscribe dengan tidak itu pernah nilai yang maknanya nilai ni last kali lah. Jadi macam saya pun ada dengar sahabat yang cerita di Davos baru-baru ni kan, dah tak bincang pun SDG lah, ESG, kelestarian, apa nasib masa depan dunia apa semua ni, dah hilang dah. Perbincangan tu dah tak wujud. Maknanya selama ni seolah-olah itu satu nilai yang membentuk macam-macam plan blueprint lain ni. Pembangunan ditentukan oleh nilai SDG, kesinambungan, kelestarian, memikirkan masa depan, tanggungjawab alam sebagainya ni, rupa-rupanya dan akhirnya orang kata dari satu sudut berterima kasih kepada Trump, menunjukkan sebenarnya ginilah pun wajah sebenar itu, wajah sebenar peradaban barat tu tanpa nilai pun kan. Yalah, maknanya kita daripada boleh katakan di peringkat pemikir qilatun qalil, memahami maknanya hakikat tu, hakikat yang kita sebutkan tadi. Maknanya yang sebenarnya adalah penjajahan. Hakikatnya penjajahan, dan dia sebut pun istilahnya ghazul fikri. Jadi dalam konten kandungan ghazul fikri itulah dibentuk
seolah-olah nilai, ada pemikiran, ada ism, maknanya pemikiran lah, ada ism. Kemudian ism ni diresmikan di platform antarabangsa, convention, perjanjian. Jadi dia seolah-olah membentuk satu kerangka besar, walaupun mungkin kerangka tu rapuh, tapi dikukuhkan oleh istikmar ke kuasa. Dia bukan berdiri pada keilmuan, bukan berdiri secara meyakinkan, bukan berdiri pada keilmuan epistemologi dan sebagainya, tapi berdiri di atas dipaksa oleh kuasa penjajahan. Tetapi oleh kerana dia ni dah dijadikan input ataupun bahan dalam pendidikan formal dan tidak formal, jadi dia telah membentuk pemikiran. Satu generasi dah fikir, dah faham macam tu, tokong dan anut. Itu yang kita kata tadi tu, maknanya generasi ni maknanya sebenarnya berada dalam keadaan, dalam situasi bila berlaku ni, bunian pemikiran dia tu runtuh. Bukan di atas bumi, dalam dunia, tapi dalam pemikiran dia sendiri itu sendiri pun runtuh. Jadi selama ni apa yang aku percaya ni? Seolah-olah kita jadi sebab tu kita kata krisis nilai itu berlaku bukan di peringkat geopolitik ataupun sistem antarabangsa saja, tapi boleh juga berlaku. Bukan boleh lah, memang sedang berlaku dalam realiti setempat dan juga dalam diri orang. Yang selama ini kita dah beritahu, kita dah ini demokratik dan sebagainya ni adalah untuk menjajah saja. Kan, macam hari ni kalau kita analisa ucapan Trump, dia tak ada dah merujuk, tak ada soleh-soleh lah. tak ada dah merujuk pada terma tu kan. Yang ada tu yang aku nak. Kan, kalau yang sebenarnya yang aku nak, yang benar tu apa yang aku ucapkan. Kan. Walaupun dia, contohlah dalam kes dengan Iran, apa hak Amerika untuk menghalang Iran kalau ikut undang-undang antarabangsa, nilai antarabangsa dan sebagainya. Sepatutnya dia negara berdaulat. Dia negara berdaulat. Tak mungkin orang lain yang menentukan dasar dalam negara. Bukan dasar luar negara saja. Dasar dalam negara. Macam kita bincang perjanjian kita dengan Amerika sekarang ni, tarikh perjanjian tarikh tu, kita pun mengangkat isu kedaulatan, menyentuh soal kedaulatan perlembagaan kita, kedaulatan negara kita. Maknanya perjanjian tu, orang kata apa, sekalaulah orang kata apa, benar dunia ni berdiri di atas konsep yang betul, kan, kalau betul ada nilai kedaulatan nilai kedaulatan yang menjadi asas kepada pegangan nizam sistem antarabangsa, mana satu negara tidak masuk campur hal negara lain dan tidak menentukan dasar dalam negara lain, merubah perundangan dalam negara tertentu, kan, melibatkan, contoh kalau kita melibatkan hak bumi putera ke apa benda kan, yang itu maknanya sebenarnya sepatutnya perjanjian itu tidak berlaku gitu. Tidak berlaku, maksudnya tidak jadi pertikaian. Tapi oleh kerana tidak ada penghormatan sebenar kepada kedaulatan negara lain, jadi dia nak buat nuklear ke, dia nak buat roket ke, dia nak buat apa ke, apa masalah dia dengan orang lain? Apa hak orang lain masuk campur dalam adakah ada apa syariah kepada Amerika dan Israel untuk menceroboh Iran? Sekiranya benarlah wujud kalau nilai daulat ini. Kalau ada nilai undang-undang antarabangsa yang berdiri di atas nilai yang dihormati. Bermakna nilai itu sendiri tidak ada ataupun dia. Tapi betul kat macam ini di social media lah. Ramai yang
ambil jurusan pengajian antarabangsa, undang-undang antarabangsa, dia kata sia-sia aku belajar semua ni. Semua aku belajar ni tak ada guna sebenarnya. Ni semua dalam buku je. Itulah guna dia. Mengetahui apa yang ada. Dia pun question apa sebenarnya aku belajar ni. Punya benda tu yang real life tidak pernah pun dihormati pun. Mana kalau dulu kita kata ataupun sebilangan kecil je memiliki kesedaran bahawa nilai-nilai itu adalah sebenarnya alat penjajahan. Hari ni sepatutnya dia faham, buka mata lah. Sepatutnya buka mata lah. Maknanya bahawa kita sebenarnya yang dianuti dan dianggap benar dan dijunjung, yang menyebabkan kita gaduh sama sendiri, perpecahan berlaku dalam masyarakat Islam kerana dua pihak. Maknanya ialah bila kita satu komuniti kan, dah ada akidah, dah ada pegangan, ada nilai dan sebagainya, bila masuk unsur luar, contohnya taghrib, pembaratan ataupun Syiah dan sebagainya, akan mencetuskan perpecahan dalam komuniti itu sendiri. Jadi unsur ini telah memecah belahkan kita dan menyebabkan kita gaduh, dan ramai orang mati dan dilabelkan dengan macam-macam, masuk penjara dan ada yang dibunuh atas sebab orang percaya benda ni, sebab masa agenda menerima nilai luar masuk pada negara kita, dan akhirnya kita berpecah sama sendiri dan sebagainya, dan melari daripada kita punya kiblat asal kita. Saya fikir ke Ustaz, macam contoh setengah gerakan Islam di Malaysia ni lah yang berkiblatkan juga nilai-nilai barat ni kan, yang mengambil nilai demokratik dan sebagainya. Apa sekarang yang bermain dalam, sepatutnya apa kalau dengan melihat apa yang berlaku ni, apa dilema yang sedang berlaku sekarang ni dalam gerakan Islam ni? Kalau tak tahulah yang layer-layer dia bila kita ada pasak, pemikiran kita tu berdiri atas satu pasak yang kukuh, yang benar, kita bolehlah nilai, boleh buat pendirian macam tadi, macam kita kata tadi tu, sebab kita ada basic yang kukuh pada pandangan kita terhadap benda tu. Tapi kalau benda tu dia tak tidak ada frame yang jelas, dia macam mungkin dia anggap sebagai satu proses biasa, proses kemajuan, ataupun mungkin lepas ni elok balik kot. Bukan, dia anggap itu transformasi ataupun inovasi dalam pemikiran biasa yang dia anggap sebagai normal, dan mungkin dia anggap itulah yang misali dalam realiti yang ada. Maknanya bersedia menerima perubahan. Dan itulah yang ideal. Kan, maknanya kalau pegangan yang asal ni dia jadi tidak realistik dan tidak betul dan sebagainya. Sebab macam biarlah atau orang di barat berkata ini merupakan satu pengisytiharan tidak rasmi, telah tamatlah era demokrasi. Dan maknanya di sini saya pernah dengar dan pernah baca ada pemimpin gerakan Islam pun yang sebut demokrasi inilah setakat yang terbaik yang dipikirkan oleh umat manusia. Dan sangat itulah dia Islam sendiri kan. Jadi macam dengan contradiction yang berlaku ni, bermakna adakah dia revise balik, selama ni kita salah import ke kan, ataupun kita perlu kita salah implement ya? Sebab saya terfikirlah kita lah perlu menyelamatkan nilai ni. Dia tak boleh lahir macam tu pula. Kodas pula. Sebab di sisi orang barat itu yang berlaku. Ada yang masih percaya bahawa no, ini bukan masalah nilai, masalah orang lah, masalah Trump, masalah dia nakal-nakal lah. Maka kita perlu menyelamatkan nilai ni. So, ada kalau gerakan Islam pun faham macam tu, tak saya rasa masalah besar. Dia kadang-kadang ada setengah daripada setengah-setengah. Mungkin kita pun pernah dengar suatu kata-kata yang dirujuk ataupun disebahkan, walaupun ada petikan terhadap nisbah itu kepada Muhammad Abduh. Aku melihat Islam di Eropah tapi aku tak nampak muslimin, dan aku melihat muslimin di negara Islam tapi aku tak nampak Islam. Jadi kat situ seolah-olah ada dualism ataupun pengasingan di antara nilai dan manusia itu sendiri. Jadi bila itu yang dibawa, maka mereka menjadikan nilai itu benda yang tidak tertanam ataupun dia bukan benda yang menjejak. Dia adalah benda yang terawang-awangan yang open to apa-apa interpretasi siapa-siapa pun. Jadi kat situ mungkin
yang menjadikan dia sangat terbuka. Dia sebenarnya wallahualam lah, maknanya kita sebab propaganda barat tu terlalu kuat. Jadi solekannya terlalu tebal. Jadi dia macam tak nampak lah keburukan dan kelemahan yang ada pada pemikiran tu. Mereka pada Ana ada seorang lah perempuan anak Iraq. Ana ada pernah forward video lah. Video tu perempuan yang tak pakai tudung apa semua lah. Dia cakap pasal tapi pada otak dia Masya Allah kan? Macam pemikir. Dia cakap pasal apa nama ni, kan di barat kan orang cakap ni memang macam fokus lah kan. Dia orang maknanya pengacara tu terdiam sebab dia kata nak cakap pasal kesamarataan antara lelaki perempuan. Dia kata mana ada sama rata lelaki perempuan. Kan tak mungkin, aku tak akan terima, aku tak boleh hidup. Kan kalau sama-sama jantan sama jantan buat apa nak dudukkan dia. Kan kalau maknanya aku ni perlu kepada jantan sebab dia jantan. Kalau dia tu betina macam aku ataupun aku jantan macam dia, buat apa aku tak ada keperluan tak ada keperluan pun. Sebab tu dia bilang satu-satu hujah yang apa yang berlaku di barat yang dianggap sebagai cantik, maknanya ibu tunggal hidup bersendirian bla 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 semua. Kan ini semua dinormalisasikan, dia kata. Kan padahal benda tu tak normal. Kan satu benda yang buruk, keji dan sebagainya. Tapi dinormalisasikan seolah-olah itulah tamadun, itulah pemodenan, itulah hidup yang canggih yang nak promote. Dia kata dikursuskan dan macam-macam dimodulkan dalam masyarakat Islam untuk diajar kepada masyarakat Islam. Dia kata mana sebenarnya benda tu semua penipuan yang telah berlaku dalam dan sebab itu maksudnya yang pelik kat situ yang menariknya, sebab dia bukan orang Islamis tapi pemikiran dia tu pakai logik akal pun boleh nampak lah. Mana pakai logik akal lah kan, butir dia punya, dia boleh ungkap lebih pada kita lagi. Dia bilang satu. Memang orang tabik lah. Maksudnya pengacara tu terdiam. Nak majlis tu daripada nak promote benda tu jadi berlawanan. Saya pun rasa orang yang masih tak nampak masalah ni lah orang yang memang terpana, kurang akal lah istilah saya ataupun terpana lah. Bila terpana ni macam mana, how can you be such, macam mana boleh terpana dengan benda yang begitu begitu telah terbongkar ni kan, begitu telah bankrupt ni. Mana tak guna akal lah. Kalau dia guna akal sedikit pun sebenarnya dah mula kan, macam dia tak adalah mendapat. Mungkin dia kadang-kadang seseorang tu nak membuat pendirian, dia bukannya sekadar dia tahu benda tu betul. Dia kadang dia dah terbina dengan begitu, dia dah belajar kat sana, dia dah nampak betapa sistematiknya mereka, contohnya lah. Jadi benda tu dia bukannya dengan kita bagi hujah selesai masalah. Dia adalah dia punya dulu background yang banyak yang menjadikan dia sampai sekarang dia terpaksa nak menjunjung dulu. Maknanya satu zaman dulu kita nak memahamkan benda ni kena berhujah apa semua. Sekarang ni tak payah hujah pun tak apa dah. Reality tu berhujah depan mata. Maknanya kalau saya pun kata saya sukalah keadaan jadi macam ni sebenarnya. Sekarang tengok sendiri. Tak payah saya nak ceramah pun boleh tengok sendiri istilahnya kebejatan kerancuan nilai tu yang berlaku tu dengan segala peristiwa yang sedang terbuka depan mata ni kan. Jadi tinggal lagi mungkin dia fikir tak fikir lah apa yang kan. Yalah, mungkin macam Ustaz sebut dia rasa, tapi kalau bukan yang ni apa lagi? Dia rasa vacuum. Dia masalah dia kalau janji tu, kalau kita propaganda tu semua menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan keadilan, menjanjikan keamanan, menjanjikan itu semua nilai-nilai dan ialah kebahagiaan semualah. Kan, tapi dengan apa yang berlaku kan, tak ada manusia pun rasa aman. Tak ada manusia pun rasa dia dapat keadilan. Jadi apa sebenarnya maknanya dengan keruntuhan itu, bukan runtuh itu saja, kesan kepada kehidupan sebenar. Kan, jadi ya, jadi lawak sebab kita nampak serkas ni bila bila keadaan berlaku macam tu. Dan orang-orang kita, pemimpin-pemimpin politik kita ni daripada background tu, jadi bila dia bercakap kita nampak macam serkas.
Circus. Circus. Oh, okay. Yeah. Kalau kita tahu panggil apa? Serkas. Jadi dia Sarkas kan? Sarkas. Sarkas. Kalau kita kampung besar serkas. Jadi pelawak Jadi macam beruk lompat gitu, lompat gini, harimau lompat sana, lompat sini. Seolah-olah dia sedang melakukan Sesuatu yang hebat. Satu yang hebat, perjuangan, satu pertunjukan yang akrobatik. Satu pertunjukan yang menarik lah. Tapi dia hanyalah permainan serkas. Sebab dia dia tidak membina, tidak berdiri di atas nilai yang sebenar yang sepatutnya menjadi asas pada diskurs tentang pembangunan negara ke politik masa depan ke apa benda semua kan. Tapi dia hanya hasil daripada pemikiran yang diadaptasi yang sedang mula nak runtuh kan. Jadi itulah kata hari ni cakap macam tu, esok cakap macam ni kan. Jadi maknanya mana satu pun tak tahu yang betul dan benar kan. Jadi kalau kita pergi jauh sikit, hasrat untuk menjanjikan keadilan, keamanan, kebebasan, kebahagiaan tu, bolehkah kita dambakan daripada diskurs tu? Kan? Jadi nampak katunnya diskurs ni kan. Apabila dia tidak terbina di atas asas yang, ataupun terbina di atas asas yang mula nak runtuh, ataupun sistem fikir yang mula sudah tidak relevan. Kan? Jadi satu segi kita mengharapkan sebuah negara yang hebat, maju, menghormati undang-undang lah, rule of law lah, apa benda aja gimana, negara hukum lah, apa semua. Tengok-tengok kan. Rule of my law. Rule of my law. Jadi kita takut juga, dan masyarakat dalam ketakutan juga. Ya, tidak pun wujud apa efek yang dikatakan boleh lahir daripada nilai itu sepatutnya. Sebab orang tu sendiri pun dia terhormati kata-kata dia dah. Maksudnya apa yang dia kata, adakah itu yang dipegang? Ataupun itu yang akan dilaksanakan? Kita pun dah confused, ni tak betul, tak tahu, tak yakin. Tak yakin ni. Esok cakap lain pula ni. Kan? Hari ni ini betul, esok mungkin hari ni salah. Kalau orang ni buat betul, mungkin orang ni buat salah. Benda yang sama. Kan? Sekarang ni apa tentukan betul salah ni? Betul salah tak tahu. Mungkin hari ni saya buat betul, esok kena kat Syamil salah. Ikut orang. Ikut orang. Jadi sistem kita ni dah serabut betul. Apa, tak ada rujukan yang tetap ataupun yang menjadi baseline, foundation yang betul. Ada. And kalau orang tu duduk atas semua betul lah. Jadi power is might, might is truth lah. Itu nilai baru. Itulah yang cuba dibuat oleh Trump. Dan nampaknya dengan begitu seronoknya disambut oleh kebanyakan orang yang sedang berkuasa. Siapa yang berkuasa dia lah betul. Siapa yang berkuasa dia lah betul. And siapa yang tak berkuasa jadi timun lah. Kena sayur. Jadi itulah nilai sebenar dia. Nilai sebenar. Jadi tapi macam mana kalau ada dari sudut pandangan Islam ke, dia nak counter? Memang kan pemerintahan dia ada hak untuk mengekang apa-apa yang membawa kepada ketidakstabilan apa benda semua.
dari sudut siasat syariahnya pun ada Kuasa sudut-sudut. dengan nilai tu. Maknanya kuasa dengan nilai, maknanya dia nak jaga kuasa kerana kuasa itu mahu pada kestabilan. Cumanya mungkin beza dia adil dengan tak adil lah. Jadi macam mana kita nak cuba membetulkan kefahaman yang orang kata kalaulah aku ini tergugat aku punya kuasa politik, dia akan membawa pada ketidakstabilan yang membawa lagi besar lagi masalah dia. Tapi macam mana benda tu dia nak Dia lah kalau kalau kita kata yang akan menstabilkan negara tu ialah akulah akan kena kekal lah. aku kekal. Tapi kalaulah yang akan menstabilkan negara tu ialah kekuatan keutuhan institusi sebuah negara dan keutuhan perundangan dia, maka yang benar dan betul, yang berdiri di atas asas-asas nilai ataupun input yang betul daripada komuniti dan masyarakat itu yang kita anuti bersama, maka itulah patutnya dipertahankan. Mana semua orang, ahli politik dan pemimpin memperjuangkan itu. Dan kalau dia tidak relevan lagi untuk menegakkan benda tu, dia berundur. Dia berundur supaya dia memberi tahu kepada masyarakat bahawa yang dijunjung, yang tinggi yang dijunjung ialah bukan aku, nilai negara itu, perundangan negara itu, kan? Bukan kalau undang-undang tak betul ikut kena aku ubah undang-undang, kan? Kalau sekarang ni maknanya kalau kita nak kata model yang macam mana kita nak tunjukkan contoh tadi, maknanya bagi saya maknanya kalau sebenarnya kita kena tunjuk model macam tu. Maknanya ahli politik ke, pemimpin ke, apa ke, and dia kalau dia tidak relevan, dia rasa dia sudah mencacatkan nilai, dia berhenti. Cuma timbul sini soalan, Ustaz, adakah nilai itu difahami ataupun ada nilai itu yang dijunjung? Wujud tak nilai yang dijunjung yang jelas? Yalah, sekarang ni kita cakap contohnya rule of law, negara hukum lah katakan. And kalau kita dah dilihat, maknanya ataupun ada terbukti salah guna kuasa, salah guna agensi kerajaan dan sebagainya, untuk kepentingan diri ataupun kuasa kita semata-mata, maknanya kita macam contoh berlaku di contoh yang kita nampak di berlaku yang dibuat, kita boleh katakan contoh lah macam di Jepun contoh, kan, bila Perdana Menteri tu kelihatan ataupun melakukan sesuatu yang boleh ditafsirkan salah guna kuasa, dia sendiri berhenti. Secara sukarela dia berhenti sebab dia meletakkan kedaulatan undang-undang negara itu lebih tinggi daripada diri dia. Dia bukan pusing sini, tak ada projek, tak ada apa semua. Jadi antara kita nak kata kerana akulah yang menjaga kestabilan, nanti bila dia jatuh, dia nak duduk lama mana? Sepengah, 2 pengah, 3 pengah, takkan nak dapat 3 pengah, duduk 2 pengah. 2 pengah pun dah tua dah, betul tak? Kan? Bila dia turun, dia pula masuk. Jadi itulah politik yang sedang berlaku sekarang. Kalau itulah bentuk dia, mana siapa naik dia betul, dia adil, dia segala-galanya, jatuh masuk jail. Kan? Jadi pusingan macam tu. Dan itu yang kita tengok. Kenapa ni? Kita black ni kita punya Perdana Menteri. Kenapa dia masuk ni? Kan? Yalah. Dia tu tukar orang lagu tu juga. Tukar lagi lagu tu. So supaya tak nak masuk jail, kena duduk atas lah. Duduk atas. Jadi duduk atas tak boleh masuk jail. Jadi sekarang ni macam tu. And sebab tu dia jadi macam tu, jadi gersang. Politik tu jadi gersang sebab kita nak duduk atas sebab nak tegakkan kebenaran. Nak tegakkan keadilan, kita kena duduk atas. Tapi adakah punca masalah tu pun sendiri yang dikatakan rule of law tu pun orang pun tak jelas pun sebenarnya. Maknanya daripada awal lagi lah kita kan negara ni tertegak di atas keluhuran undang-undang, daripada awal telah pun diformulasi dalam rukun negara dan sebagainya kan. Dia kalau betul benda tu betul wujud sebagai satu nilai dasar dan sebagai satu kan, maknanya semua orang akan mempertahankan dia. Tapi kenapa yang daripada atas sampai ke bawah pun doesn't care lah, maknanya
tak ada yang dicakap je lah kan. Benda ni tak ada berlaku lah. Dia sebab tu dalam dalam konteks negara ataupun harakat Islamiah, dia ada penekanan kepada islah mujtama' tu, tarbiyah dan islah mujtama'. Dan dalam politik Islam meletakkan imam yang adil. Ciri imam yang adil tu sebagai penyelesaian, bukan perundangan dan sistem semata-mata. Sebab mana pelik perundangan ni, kalau orang tu tak bagus, dia akan, maknanya pemimpin tu tidak adil dan tidak takwa, tidak berilmu, dia menepelik undang-undang. And undang-undang ada tapi boleh dia menepelik, dan semua orang dalam keadaan itu akan menepelik undang-undang. And jadi adil tu, keadilan tu besar lagi daripada sekadar law itu. Sebab itu nilai masyarakat itu lebih besar daripada maknanya kehidupan manusia ni lebih dipandu oleh Quran, dipandu oleh sunnah, dipandu oleh nilai lebih besar daripada undang-undang. Undang-undang ni datang kemudian. Maksudnya datang bila berlaku krisis baru orang merujuk pada undang-undang. Dalam keadaan biasa kita akan dipandu oleh ketakwaan kita. Nilai dalam diri kita. Contohnya dalam masyarakat kita hari ni lah, kita kata yang positif, kita cakap positif pula. Maknanya menjaga kebersihan. Tak buang sampah merata-rata. Itu satu pendidikan yang kita dapat. Didik daripada awal dulu, daripada kita kecil sampai sekarang, generasi bergenerasi di Malaysia ni terdidik dengan tak buang sampah merata-rata. Kan? Dan kita ada tong sampah yang disediakan dan sebagainya. Jadi kita dapat tengok lah. Maknanya orang tak buang sampah kerana bukan takut kena denda saman ke apa ke? Saman tak kan? Kalau dalam keluarga dia sendiri pun dah jadi, kenapa ayah nak buang sampah kat situ? Tak boleh. Anak kita akan marah kita bila kita nak buang sampah. Nilai itu yang lebih dijunjung. Nilai itu lebih dijunjung daripada hierarki kedudukan dan sebagainya tu. Dan kalau kita terdidik, masyarakat kita dah betul-betul terdidik dengan anti rasuah daripada awal, dia tak terima, dia sendiri tidak akan terima menerima budaya itu dalam kelompok masyarakat. Jadi benda itu sebenarnya patut lebih dominan. Maksudnya benda-benda bersifat mendidik dalaman itu berbanding retorik ataupun slogan-slogan. Nilai apa, makruf dan mungkar tu organik hidup dalam masyarakat. Maknanya ketika itulah rule yang sebenar lah, maknanya rule of ma'ruf and munkar lah, maknanya menjadi baseline yang besar. Tapi mungkin sebab agaknya dah daripada awal, sebab pada awal tadi Ustaz ada sebut juga, kita ni style yang kita ada ni sebenarnya bukanlah kita yang designkan kan. Dia selepas merdeka diacuhkan begitu. Makna dirujuk pada begini. Dia orang yang pandai pun dia pandai manipulate ikut law yang ada ni. Bukan masalah nilai sebenar pun kan. Selagi mana dia ada kat law tu, ada loophole, kita pakai lah. Dan itulah the way negara ni dijalankan. Tanpa berlaku pendidikan yang mungkin sebenar kepada nilai yang sebenar. Cuma yang ada ni ialah saki-baki warisan yang masih lagi dipelihara secara adat dan secara masyarakat lah. Tradisi lah. Secara tradisi. Dan kalau kita pergi pada realiti kita lah, masyarakat kita di Malaysia ni, pada pandangan saya lah, kita ada kelebihan. Maksudnya pengaruh taghrib itu, pembaratan itu, dia tidak merubah sistem nilai orang Melayu keseluruhan. Pengaruh taghrib di negara Arab mungkin lebih besar daripada berbanding negara dalam masyarakat Melayu. Apa yang jadikan kita macam tu kan? Jadi ini yang kita kata menarik. Mungkin wallahualam, maknanya kita kata berlaku taghrib tapi pada elit, golongan elit, pada satu lapisan tertentu, tetapi pembentukan masyarakat, komuniti, maksud masih menggunakan input dominasi input tradisi itu besar. Masih dominan lah. Mana melalui sekolah agama ataupun walaupun kita tak terima sekolah
sistem sekolah berjajah tu, tapi tetap ada sekolah pondok, tetap ada sekolah agama, tetap ada sekolah-sekolah dan ada pengajaran di masjid, dan apa semua sekali tu mengajar anak daripada kecil ada Quran dan sebagainya. Yang tidak ambil 100% daripada walaupun maksudnya dia ambil sebahagian, dia tak ambil mana yang ada function. mana-mana function. Jadi dia tidak membentuk pemikiran masyarakat layer secara total tak merubah. Maknanya kita kalau tak solat macam mana pun tetap dosa. Tetap dosa. Kalau tak pakai tudung ke apa benda pun, dia penyanyi, disco apa semua pun, dia semayang juga. dia tetap semayang dan takut tetap beriman pada qada dan takdir dan mengharapkan mencari Tuhan. Ada juga basic juga macam kadang-kadang ada satu keluarga tu dia tak adalah mutadayin sangat ataupun religius sangat, tapi kalau bila ayah meninggal buat tahlil 3 hari. Lepas tu kalau ada anak buat tahnik. Maknanya warisan itu syiar keagamaan tu masih dijunjung. Yang baru ni viral lagi lah. Freemason lah. Melayu Freemason minum arak, nikah kat masjid ke? Itu memang. Itu satu segi. Maknanya satu segi kita tengok dari segi pengaruh tradisi, pegangan dalam konteks tradisi. Sebab itu orang kata Melayu itu Islam, Islam tu Melayu. Sebab tu saya fikir idea Melayu Islam tu Melayu tu bagus. Satu kelebihan yang kita patut pertahankan dan perlu pertahankan. Walaupun pembaratan dan pembentukan negara ikut format pembaratan tu akan menghakiskan orang kata apa istilahnya ketuanan ke apa benda, tetapi secara realiti kehidupan masyarakat masih berpegang kepada nilai itu. Dan saya ingat maknanya untuk fasa ini dan fasa ke depan kita kena tengok ini satu kelebihan, aset besar kepada Malaysia lah. Kepada Malaysia dan bahkan mungkin dalam dunia yang sedang kebangkrapan ini, kita antara yang mungkin golongan-golongan terpilih yang masih lagi ada aset lain, nilai lain yang kita boleh berpegang, berpower. Sebenarnya memang ramai pun kalau kawan-kawan daripada luar negara pun dia kagum dengan kadar tahap keislaman komuniti umat Islam di Malaysia tu sendiri. Model tadayun tu yang orang kata tidaklah kekampungan. Dia moden, dia boleh adapt dengan dunia perubahan dan moden, tapi pegangan kepada agama tu kuat. Dan maknanya tinggal lagi pemikiran dulu tu ada pengaruh kepada elit tu. Mungkin tidak dapat tidak turun pewarisannya kepada generasi sekarang. Mana generasi sekarang lebih dibentuk oleh input-input yang tempatan. Walaupun struktur keilmuan itu diubah, dibentuk secara barat ataupun disusun secara barat, tetapi pengisian kepada keilmuan itu, sakofah itu masih lagi disumbak dengan jadi benda-benda ataupun idea sakofah, pemikiran yang adalah layer tertentu, akademik pun ada yang bukan politik saja, yang elit politik saja, tapi termasuklah orang akademik yang memisahkan elit masyarakat elit masyarakat yang level akademik pun ada yang mengadaptasi pembaratan tu, tapi tidak mempengaruhi ataupun wallahualam lah yang saya tengok, maknanya tidak membentuk pemikiran yang dominan yang dalam masyarakat kita. Maknanya masyarakat masih bahkan saya rasa, tak tahulah, observation saya lah, trend dunia pula menuju ke arah orang mencari alternatif kepada Eurocentrism ni. Orang pun dah muak juga dengan pembaratan yang berlaku ni, dan tambah pula lagi dengan masalah yang berlaku dan sebagainya. Masing-masing cuba mencari apa lain yang ada, apa sakafah ataupun identiti lain yang ada kan. Dan itulah macam saya sebut, setengah negara tu dah mungkin macam Jepun lah misalnya, kalau kita tengok dia very deep into, kata dia barat yang berada di timur. Nilai ketimuran lah kan. Jadi orang kata dasar pandang ke timur tu sebenarnya dasar pandang ke barat, cuma di barat tu kat timur. Versi barat yang berada di timur kan. Jadi dia nak korek balik dia punya heritage, warisan, nilai, identiti asal dia tu. Sebenarnya satu gap besar lah untuk dia nak formulate balik untuk negara dia tu kan. Tapi dalam konteks Malaysia, betul lah macam saya sebut, macam contoh saya rasa dulu sepatutnya dalam pembelajaran anak-anak ni
syakhsiah dia berjuang dan dia boleh berlawan tu natural kan. Jadi dalam sekolah pun akan belajar benda tu, jadi dia menjadi orang yang boleh berlawan. Sekarang ni sebab kat sekolah tak ada dah ajar berlawan kan. Tapi orang Melayu dia cari cara juga pergi belajar silat kat luar kan. Contohnya apa makna dia mencari nilai yang telah dihilangkan dalam sistem formal, diwujudkan dalam sistem yang tidak formal. Jadi dari satu sudut saya setujulah punya kelebihan besar dimiliki oleh bangsa Melayu dalam trend dunia yang mencari alternatif ni. Kan setengah-setengah masyarakat susah nak korek balik. Maknanya kalau kita tengok pandangan positif, maksudnya kalau kita maknanya sepatutnya sepatutnya kita ada di peringkat gerakan Islam, inilah ruang untuk kita mempersembahkan idea Islam yang menjadi alternatif. Jadi idea Islam yang menjadi alternatif tu bukanlah idea yang kata apa kolok ataupun kodi yang mundur dan sebagainya atau ke belakang. Jadi kalau kita faham situasi yang ada, aset yang ada, jadi sepatutnya kita boleh mempersembahkan Islam dengan cara yang lebih baik. Dan sebenarnya masyarakat dalam situasi yang ada sekarang akan lebih menerima macam menanti-nanti proposal ubat yang proposal yang kita kata Islam yang orang kata apa sesuai untuk menggantikan alternatif lah alternatif kepada sistem yang ada. Tentu sekali orang tak akan fikir kalau Islam akan jadi mundur, maknanya kehidupan kita akan ke belakang balik. Jadi benda ni kena faham sebagai real. Jangan fikir kita akan nak persembahkan Islam, maknanya kita kena balik zaman dulu lah. Kita tak boleh ada rumah lah, kita tak boleh naik kereta lah, kita tak boleh itulah, tak boleh ni. Itu masalah yang dipahami oleh masyarakat. Sebab kita bayangkan alternatif Islam tu begitu. Jadi dia reject bukan kerana reject Islam, tak faham, tapi reject idea yang nak dipersembahkan tu mundur. Idea yang dia nakkan ke Islam sebenarnya. Dia nak Islam tapi idea yang dikemukakan sebagai Islam itu tidak tepat dengan Islam. Jadi dia lihat sebagai mundur. Tak tepat satu lagi, ini macam mana nak replace sistem yang sedang ada ni, sebab benda dah berjalan kompleks ni kan. Ini simple dia datang macam tu. Jadi sebab tu maknanya pembangunan yang kita cuba fikirkan, maknanya untuk memberi alternatif tu kena fikir dalam bentuk struktur pemikiran tu sendiri, pembangunan struktur pemikiran. Dan kalau struktur pemikiran ni tepat, jadi perubahan yang berlaku akan berkesinambungan dengan realiti yang sedia ada. Kita bukan membunuh kemajuan tapi memperkasakan kemajuan, tapi dalam nilai kita sendiri, dalam struktur kita yang unik, yang tersendiri dan sebagainya. Jadi itu essence kepada islah tu sendiri. Kalau nak sebut apa makna islah tu, macam yang digambarkan tadi itulah. Maknanya kadang-kadang orang digunakan islah ni pada maknanya bagi penyelesaian Islam, tapi sebenarnya benda simplistik yang tidak pun menyelesaikan atau boleh menjadi alternatif, memperbaiki, menambah baik. Sepatutnya ada continuity kan daripada keadaan tu jadi lebih baik. Itu masalah kita kena ngaku jugalah. Masalah kita kadang-kadang masalah kita yang Islami, yang bawa Islam ni macam-macam mazhab juga. Jadi kalau kita kata yang memandang barat salah, satu pandangan besar, tapi di bawahnya ada cara-cara variasi macam-macam approach. Jadi setengah-setengah approach tu memang tak moderate pun, maksudnya tak macam sangat-sangat tradisional. Kan? Jadi tak boleh mengisi kelompongan yang sebenar. Bahkan dia akan jadi penyelesaian Islam di waktu itu akan dilihat buruk kan dilihat buruk. Jadi cabaran sebenarnya dalam kita ni ialah nak mengemukakan
penyelesaian itu supaya penyelesaian tu tidak meruntuhkan. Maknanya bukan dianggap satu penyelesaian yang patah balik ke belakang. Ataupun melihat kepada model-model yang tak matured. Kadang kalau dulu orang kata Medan contoh Islam Saudi, ataupun contoh Islam Pakistan, ataupun contoh Islam Afghanistan. And jadi contoh-contoh itu yang lekat dalam kepala orang, tak nak buat Islam ke mana. Kan? Jadi Iran ke macam mana. Iran ke macam mana. Jadi benda ni lah yang kita patut tampilkan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam situasi keruntuhan nilai dan secara keseluruhan, ada peluang besar. Tetapi kalau kita kecilkan lagi pandangan kita dalam realiti masyarakat kita, khusus di Malaysia, kita masih mempunyai peluang yang lebih besar. Kita mempunyai peluang yang lebih besar kalau kita faham macam mana mempersembahkan solusi-solusi Islam dalam sistem yang ada. Jadi mana isu kecelaruan ni akan berpanjangan, and mungkin berlarutan dan sebagainya, dan krisis ni akan berlaku. Yalah, berterusan lah. Kita pun selagi mana tak ada alternatif sistem keilmuan yang membina masyarakat itu begitu, akan sentiasa berpusing lah kecelaruan itu. Itu kita cakap skala yang fundamental lah. Tapi pada skala yang ada sekarang pun, maknanya kalau kita boleh berjelaskan masalah kita dengan bernas. Sebab apa yang berlaku dalam negara kita ni pun adalah reflect juga daripada apa yang berlaku di, macam contoh tadi lah. And kecelaruan tu, and orang ni buat betul, orang ni buat salah, macam-macam lah. And jadi benda tu kalau kita faham permasalahan itu sebenarnya pun telah sepatutnya boleh mendorong orang mencari jawapan kepada Islam, mencari jawapan kepada untuk mencari kebenaran sebenarnya macam mana ke penyelesaian kepada masalah ni, kat mana silapnya sebenarnya. Jadi yang kita boleh mendescribe masalah tu pun dah satu separuh jawapan. Satu perkara penting dah yang sekarang ni nak kena dibuat. Jadi maknanya bukanlah penyelesaian tu datang daripada mulut orang politik ataupun kepimpinan negara yang sebab dia hanya marketing untuk dia orang punya survival je. Tapi penilaian yang sebenarnya ialah pada sistem masyarakat, macam mana kita, sistem kenegaraan kita, perundangan kita dan sebagainya terus diperkukuhkan, bukan dibiarkan oleh orang-orang ini monopolik yang memberi nilai kepada mentafsir, memberi nilai ataupun mentafsir kepada perundangan dan sebagainya. Nonggang. Sebab tu saya tengok maksudnya contohlah pendirian badan kehakiman kita dalam hal perhimpunan dan kebebasan berhimpun tu, itu saya rasa menonjolkan satu sifat bagus lah, sifat yang baik. Maknanya ada pihak yang ataupun badan yang meluruskan daripada permainan, tidak membiarkan sistem perundangan itu dipermainkan oleh orang yang berkuasa ataupun orang politik. Maknanya kebebasan, hak dan kebebasan tu ini dipelihara dan ditafsirkan oleh mahkamah, bukan oleh orang politik. Itu satu contoh yang positif bagaimana perlunya institusi yang begitu, dan badan dakwah pun patutnya pergi menjurus ke arah memberi definisi betul kepada sesuatu perkara yang sedang berlaku. Macam contoh yang perhimpunan tu ada deklarasi yang mengatakan bahawa hak berhimpun tu tidak perlu keizinan dan arahan kabinet, bukan undang-undang, arahan
polis bukan undang-undang dan tidak boleh mengatasi undang-undang. Jadi ini adalah satu pembetulan kan yang meluruskan fahaman kita. Kalau tak ada benda ni semua ni contoh kecil lah sebenarnya. Sepatutnya banyak lagi berlaku macam tu. Perlu calibration, taswib ataupun alignment. Meluruskan and tidak membenarkan pihak-pihak ni monopolik perundangan dan memberikan nilai betul salah, sah batal dan sebagainya mengikut kehendak orang berkuasa. Jadi mesti dirujuk kepada benda yang sepatutnya, benda yang sepatutnya, betul, yang tetap. Yang tetap. Kalau kata adil, macam mana adil tu? Kan? Jadi kalau tidak, lah masyarakat kita ulang balik kita dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan kita kata kalau macam ni apa saja boleh berlaku. Boleh berlaku. Kata dalam keadaan kita kata kita mengangkat negara hukum, tapi semua orang takut. Ya. Semua orang hidup dalam ketakutan. Saya rasa memang betul Ustaz. Memang orang sekarang merasakan any day aku pula boleh kena cekup. Esok hari ni aku betul, esok aku boleh jadi orang yang bersalah. Sebab tak ada benda yang boleh dictate apa sebenarnya yang menentukan semua benda ni. Sangat random. Yalah. Maknanya nak bolehkah sampai kita kepada kita dah orang kata apa eksekutif punya tindakan tu dah membebankan dah membebankan orang awam. Betul tak? Maknanya kita nak ekspresi apa kita punya pandangan tak boleh salah. Boleh tak tentu lagi kita cakap tu salah. Tapi kalau dah kena kan kita dah susah dah. Kan? Jadi itu masalah kita kalau orang kata okey kita ada kebebasan bercakap. Tapi bila bercakap kena panggil, kena soal siasat. Awak bebas bercakap tapi benda ni bukan patut awak cakap. Serahlah pada institusi yang betul bercakap. Saya kata okey, contoh tak ni yang memang berlaku lah. Kuil ni haram. Awak buat ni nak menegakkan undang-undang tu betul, tapi bukan awak patutnya yang pergi merobohkan. Pergi suruh institusi yang betul lah robohkan. Jadi macam mana? Betul lah. Tetap masuk dia kat situ. Kenapa orang lain bercakap? Kerana orang yang patut buat tak buat. Maka timbul lah. Jadi sebab tu orang yang lain nampak kena ada orang menjunjung lah balik apa yang sepatutnya dijunjung. Katalah benda isu kuih ke benda tu haram tu dah berlaku berapa puluh tahun. Kan? Mengikut PM ni kata daripada kerajaan sebelum ni mengakui lah lama. Kalau dah berlaku lama bermakna ada kesilapan dalam penguatkuasaan rule of law. Bila berlaku rule of law tak berlaku, akan ada orang yang cuba untuk mengangkat undang-undang tu dengan betul. Bukan sebelum tu lagi akan maksudnya perkara yang berlaku itu telah menceroboh undang-undang tu. Bukan ceroboh undang-undang, maksudnya ada hak orang yang telah dicerobohi. Ada yang telah tertindas. Ada yang telah terzalimi. Ada orang terzalimi, ada orang telah tertindas, ada orang hak dia telah dinafikan dan sebagainya. Kerana rule of law tidak berlaku. Jadi kalau kita kata 10 tahun dulu benda itu berlaku, berarti 10 tahun dulu telah terpendam perasaan tidak puas hati. Betul. Telah berlaku kezaliman dalam masalah itu 10 tahun dulu. Kan? Bukan soal tindakan siapa nak cakap. Jadi benda ni tu kenapa boleh jadi gitu? Kalau kita kata nak jadi rule of law betul-betul, orang akan rasa aman, orang tak akan petikai. Kan? Kerana kenapa ada orang boleh duduk atas undang-undang, ada orang tu duduk bawah undang-undang. Contoh, kalau rule of law. Kalau rule of law semua orang duduk bawah undang-undang. Jadi keadaan-keadaan itu sebenarnya menimbulkan keresahan-keresahan. Jadi keresahan yang menyebabkan orang rasa tidak adil dan tidak aman dan tidak sejahtera. Jadi benda-benda orang kata apa? Satunya aspek nilai tadi, satu lagi yang kita cakap ni masalah kelakuan lah. Masalah manifestasi lah manifestasi masalah nilai. Mana kecelaruan ataupun sama ada disebabkan oleh struktur nilai itu sendiri ataupun oleh tidak tanduk penguasa ataupun orang yang sepatutnya bertanggungjawab. Dalam hal tu dia tidak sepertinya melaksanakan apa yang sepatutnya dia laksanakan.
Jadi ialah ini satu takut pendengar kita tak berapa nak faham, kita kena patah balik. Rumuskan sikit supaya dia, maksudnya masalah yang kita hadapi ini dan apa yang kita cakap adalah berpunca daripada kecelaruan dalam konteks pemahaman struktur nilai dan juga dalam pelaksanaan kepada struktur nilai itu dalam konteks negara dan juga masyarakat. Tapi kita mengakui bahawa kita mempunyai aset yang baik, walaupun situasi di luar sana dalam konteks politik lah secara khususnya begitu kecamuk dan bercelaru, tetapi dalam konteks pegangan masyarakat, nilai yang dipegang oleh masyarakat, bagi saya dia masih kukuh dan sepatutnya dijuruskan ke arah pemerkasaan yang lebih baik. Dan tinggal lagi kebijaksanaan kita sebagai pemimpin, pemikir dan pemimpin gerakan Islam untuk memanfaatkan situasi yang ada untuk mengemukakan solusi baru, penyelesaian yang baik. Dan tentu sekali penyelesaian ini dalam situasi yang ada akan menerima, akan dapat sambutan yang lebih baik jika sekiranya persembahan itu dibuat dengan cara yang tepat lah, yang tepat dan munasabah, akan menerima sambutan yang lebih baik daripada masyarakat kita. Jadi secara umumnya ialah maknanya, kalau kita nak kata nasihat ataupun pandangan secara umumnya, tak kisahlah apa mazhab, apa pemain yang ada dalam masyarakat kita ni, bagi pandangan saya, kita sepatutnya berhemah lah, berhemah dan memikirkan apa-apa tindakan ataupun apa-apa tindak tanduk ataupun kelakuan naklah dibuat ke arah menyelamatkan nilai, menyelamatkan struktur nilai yang ada dalam masyarakat kita. Jangan meruntuhkan, jangan bergerak ke arah meruntuhkan. Saya rasa saya agak lebih kurang apa orang kata, tidak terlalu ambitious sangat. Kalau boleh faham macam ni pun sebenarnya dah cukup. Saya rasa masalah dia bila orang tidak faham, sebeginikah masalahnya sebenarnya kan. Bukan masalah hanya sekadar governance. Masalah lebih satu yang lebih berakar dan perlu difahami secara berakar. Dan diselesaikan pun secara teliti lah maknanya. Betul. Jadi kalau kita tak betul faham sekarang ni dan keadaan sekarang, orientasi yang berlaku tu dibiarkan terus begitu, sebenarnya dia sangat menyakitkan. Orang cakap pun dunia kalau dibiarkan macam ni sebenarnya akan berakhir dengan anarki. Tidak akan ada order. Sebab sebenarnya bila nilai ni semua runtuh, masing-masing dah tak percaya dengan institusi sistem. Kalau buat apa aku nak percaya, benda tu tidak pun ada fungsi lah. So orang akan buat semua benda ikut dia sendirilah. People will take things into their hands kan, kata orang kan. Tu yang kata, kalau orang tak buat kerja, aku buatlah kerja ni. Orang tak tangkap, polis tak tangkap pencuri, aku sendiri tangkap pencuri. Semua orang mencuri, semua orang tangkap pencuri. So, sebenarnya akan jadi anarki, dan memang itu yang menyebabkan orang rasa takut. Apa jadi dengan negara ni kan. Dan it's a real problem yang sedang berlaku. Yang di peringkat dunia dan di peringkat semua negara-negara di dunia sekarang ni. Kalau kita kata nak boleh bagi nasihat lah, saya rasa kita boleh menyarankan supaya orientasi politik yang berlaku dalam negara kita ni ataupun kepimpinan kita, satu, bertindak secara berhemah dan berorientasikan untuk membina negara, membina dan memperkukuhkan struktur
nilai dalam negara. Jangan meruntuhkan. Betul lah kita ada semangat nak perang rasuah ke apa semua, tapi lah sekali natijahnya tu membina ke meruntuhkan. Jadi yang kita nak bina ni negara. Yang kita nak selamatkan ni adalah negara dan masyarakat kita. Jadi benda-benda yang nak dibuat tu biarlah jujur dan biarlah berhemah, dan natijahnya adalah kesejahteraan kepada masyarakat. Jangan nampak dia rendah, hebat dan sebagainya, tapi orang semua bimbang, takut, rasa tak adil, hilang keyakinan dan sebagainya kepada sistem dan kehidupan yang dia sedang hadapi. Itu lebih teruk daripada apa yang kita harapkan. Jadi apa-apa pun tindakan biarlah membina ke arah yang membina, ke arah yang mengukuh dan memperkuatkan sistem nilai kita, masyarakat kita dan sebagainya. Saya rasa itu pada pandangan saya lah, daripada kecamuk situasi yang ada. Kita ialah kalau ikutkan malah nak cakap apa-apa kan. Yalah, kita pun sebahagian daripada masyarakat kan. Kita pun merasa kesannya juga. Jadi rasa macam bosan kan. Tapi sebagai orang tanggungjawab sebahagian daripada masyarakat, saya rasa saya bercakap kemananya dalam situasi yang ada ni, biarlah kita berfikir realistik berasal kepada kenegaraan kita, masyarakat kita, sistem nilai kita, struktur fikir kita, dan apa-apa tindakan biarlah berasas kepada membina, mengukuhkan dan memperkuatkan secara orang kata struktur. Jangan terbolah ataupun buat tindakan-tindakan yang sembrono, terbolah, nampak orang kata laksana undang-undang tapi macam terbolah kan. Jadi bahara Kena translate sikit. Dia tak tambah dekat transkrip. dia kata apa terbolah kan. Terabur lah. Macam terbolah. Tapi tak apalah, carilah perkataan. Okey, rasanya itu input kita, perbincangan kita pagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat dan kita memberi sedikit pencerahan lah, ataupun nilai tambah kepada wacana pemikiran masyarakat yang tak tahu, nak faham macam mana apa sebenarnya berlaku dan ke arah mana akan berlaku. Realiti apakah yang sedang kita hadapi dan sebagainya. Kita harap-harap lah, walaupun benda ni sukar untuk ditakbirkan dengan simple dan mudah, sebab dia sangat-sangat, dan kita pun tak boleh nak cakap terlalu direct dengan spesifik kepada satu-satu persoalan. Sebab kita cakap tajuk besar, dapatan yang besar dan sebagainya. Mungkin benda ni mencetuskan lagi. Boleh lah nak bincang detail-detail lain, Wacana yang lain. wacana side meeting ni. Okay, jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.